Terbaik sekali. Jadi untuk kategori 25 km ini ada sedikit perubahan. Di kilometer 17 anda terpaksa sedikit lencongan melalui jalan raya. 3, 2, 1. Dah semua pasukan kita 25 km. Syuhada dah flag off 6.30 tepat. So sekarang waiting game lah. Kita tunggulah 5 jam. InsyaAllah dia sampai. Hujan guys. Kita nak pergi sungai yang pertama. Tapi kena panjat dulu. Dah 1 hour Syuhada tengah lari. Aku tunggu dalam kereta je. Nampaknya hujan. Hujan rintik berkabus. Kita beda training dekat Bukit Hish. I've left the past behind me now. Alright, matahari dah terpancar lah. Lagi 15 minit. Lagi 15 minit sampai 10. Baru bangun. Tidur tadi. Tapi ada 2 jam lagi. Approximate lagi 2 jam. And I'm ready to go. I'll follow my heart wherever it flows. I'm chasing the dreams that I'm worthy of. The road is calling. Aku dah tak mampu lagi tunggu dalam kereta sebab dah panas lah. Kereta tu dah tak jadi kereta dah tadi. Dia dah jadi microwave. Dah pukul 11 dah. So kalau based on tracker untuk tengok Syuhada ada dekat mana, dah dekat lah. Most probably dalam mungkin 2 kilo 3 kilo. Kacak, kacak, kacak. Dah tengok tracker memang dia dah nak sampai. So nak transfer ni 2 minit. So habis ni kena delete cepat-cepat dan kita gerak. Setekan lagi. On this beautiful journey, I'm finding my way through every Blend dalam hutan. Ah. Ya, selesai. Dan The Magnificent Batang Sea 25 km. Road to Magnificent Baling 50. Yay! Alright, selesai. Next event trail 50 kilo Baling, Kedah. Syuhada je masuk, saya tak masuk. Pemandangan serba indah. Walaupun panas, kereta macam oven. Tapi dah selesai, dah balik. Okay, jom balik.